sini Mata. Awak tengok dah. Orang pakat duk sebut AI. Takut juga saya ni. Takut esok-esok AI yang ambil kerja kita. Awak selalu peheh tu. Dok sini lah Mata. Pasal lagu mana ni? Dok tunggu kat Mata nak tanya ni. Pasal lagu mana AI ni? Saya terang molek kak. AI ni bukannya nak ganti manusia, bukannya nak menyusahkan manusia. AI ni nak memudahkan manusia. Kerajaan wujudkan program AI ni sebab dia nak suruh kita tahu pasal AI, nak suruh kita pandai guna AI. Dok sungguh kau kita pun boleh belajar. Boleh. Kalau umur awak 18 hingga 30 tahun, awak boleh daftar program tu. Siap modul dalam rakyat digital. Lepas tu awak boleh langgan aplikasi AI secara percuma selama 3 bulan tau. Sungguh lah. Tak benar bunyi tu. Mestilah. Tapi bukan tu saja tau. Awak boleh belajar pasal generative AI, keselamatan AI, ni teknologi cloud. Pasal macam mana nak guna AI dengan baik. Maknanya student pun boleh guna untuk belajar lah. Orang nego pun boleh cari idea macam mana nak buat bisnes yang baik. Orang kerja boleh jadi lebih cekap. Tapi awak kena pandai guna AI lah dengan bijak. Jangan pula hilang nilai manusia. Teknologi kau maju, manusia hilang pedoman. Tak silap gitu. Kalau gitu saya nak daftar lah 31 Ogos ni. Saya tak silap lepas peluang ni. Baguslah. Daftar, ambil peluang. AI ni masa depan tau. Tapi masa depan tu bermula hari ni. Kalau gitu jomlah selalu. Selalu. Lalu? Belum 31 Ogos lagi. Belorak nak pergi mana? Alah, tak lagi kau. Lambatnya. Sabar Mata. Saya minat Siti Nurhaliza. Nak minta tolong awak edit gambar AI saya dengan Siti Nurhaliza. Ambil ni. Boleh tak boleh buat je. Bye. Siti Nurhaliza? Oi, ngada-ngada ni mong. Oi, tunggu.